Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kedua di mana? Di Landskap, berhampiran dengan Kampung Talang. So, ini adalah sebuah campsite. Sebuah campsite yang agak lapang dan hanya 2 buah motosikal dan 1 Land Rover bersama dengan 4 orang anggota lah. Memandangkan malam semalam hujan, jadi keadaan agak banyak diliputi dengan daun-daun kering, daun-daun kering yang basah. So untuk pergi ke sini, korang kena pergi Kuala Pilah, kemudian melalui jalan Tanjung Ipoh. Lepas tu korang search je Kampung Talang. Perjalanan agak berbukit-bukit, 10 darjah rupanya kecuraman. Jadi kenderaan kena diselenggara dengan baik lah, terutama brake. So apa yang best dekat jeram ni adalah lagi sekali. Lagi sekali. Selamat tinggal itu. Belakang tu adalah sepadan immigration nak ke Satun. So daripada tempat yang tiket luar tadi tu, kita kena berjalan lebih kurang dalam 1 kilometer, 100 meter. Satu dan bisa naik motai. So di belakang ni adalah jeram utama. Pak, ada jeram utama. Jeram utama yang korang boleh mandi, yang korang boleh buat apa sajalah. So paras air dekat jeram ni hanya paras di bawah lutut, kecuali dekat bahagian sana yang ada kayu-kayu yang macam boleh buat buai tu. Itu paras pinggang. Dan semalam try hampir ke paras dada. Sebab dekat situ dia macam ada batu dan ada lubang kat dalam tu. Lepas tu dekat sana tu biasanya tempat orang mandi-mandi lah kat sana tu. Dia akan ada satu jalan daripada sana terus ke sana. Kita boleh mandi-mandi di sana. Disebabkan semalam hujan lebat, jadi keadaan air tak berapa cantik, air keruh hari ni. Tapi yelah, nak apa pun kita boleh mandi, kita boleh apa semua kan. Cuma kalau nak buat apa ni, minum kena tapis dululah, sebab kita nak elakkan apa tanah tu kan. So semalam disebabkan hujan lebat, so paras air yang tertinggi adalah paras air yang dekat sana tu. Dia tak adalah sampai ke campsite. Dia paras tu lah yang paling tertinggi. Jadi jarak antara kita orang punya campsite dengan sungai, alhamdulillah tak ada apa-apa kejadian yang tak diingini lah. Sebab air ada di paras yang selamat. Ianya mempunyai beberapa campsite dekat sini. Macam dekat sini dah ada satu pondok yang dibuat oleh orang asli kat sini. Nampak? So bolehlah buat berteduh sementara dekat sini. Dan disebabkan malam semalam hujan dengan agak lebat, air agak keruh lah. Nampak? Air agak keruh di sini.
Di sini agak keruh. Jadi kita panggil dia Sungai Teh Tarik. Tapi lama-lama air ni akan jernih lah. Tapi mungkin makan masa beberapa jam dekat sini untuk air tu kembali jernih macam semalam. So untuk review campsite yang saya pun tak tahu apa namanya, tapi yang penting dia terletak di lanskap lah. Lanskap berhampiran dengan Kampung Talang. Review saya adalah ini adalah wild camp. Yang kedua, sebenarnya air dia sejuk, tapi disebabkan hujan ianya jadi macam ni. Jadi penilaian saya terhadap air untuk semalam, kalau saya beri grade 5, daripada 5 dapat 3 lah, 3 grade, 3/5. Tapi airnya memang bersih, memang sejuk dan boleh dibuat minum. Ketiga, kawasan campsite. Kawasan campsite memang A, lapang, luas. Korang nak pacak kat mana-mana pun boleh, tak ada masalah. Yang keempat, dari segi perjalanan agak menyeronokkan tapi mencabar. Korang punya kenderaan kena selenggara baik lah. Kalau motosikal tu, pastikan tayar masih ada bunga, brake masih berfungsi dengan baik, dan yang penting enjin dalam keadaan yang baik lah. So itu saja review saya untuk hari ni. Ini adalah ride and camp sebelum bulan puasa. So untuk bulan puasa kita akan rehat sehingga raya. Nanti selepas raya nanti baru kita sambung balik untuk ride and camp yang berikutnya. Okay, jangan lupa like dan subscribe YouTube Nordi Official, okay, untuk saya lebih bersemangat dalam berkongsi campsite yang ada di Malaysia. Okay, bye.